way dah bro, sikit je lagi. Halo bro, Anjang. Macam bro, sihat? Ni siapa? Cantik uniform korang. Kalau orang luar tu tengok korang berdua ni, mesti dia tak sangka korang ni sampah masyarakat kan? Bro, macam barang ada tak? Lu nak kat barang kat gua. Lu ada duit ke? Jap. Mestilah lu ada duit kan? Pasal lu budak jahat. Mesti lu ada solap dari mana-mana kan? Betul tak? Bro. Relax. Fit, kau cakap member botak kau ni, tolong usah tempat lain boleh tak? Tak pasal-pasal aku cucuk biji mata dia. Bro, aku kenal orang ni. Relax Macam bro, cukup tak? Aku dah terkira dah. Aku pergi sekolah. Bukan macam korang ni. Woi. Bro, barang aku mana? Oi, ada lah. Takkan aku dah bawa kat sini. Kau macam tak reti-reti. Kau tunggu sini kejap, aku pergi ambil. Woi. Duit dah ambil. Barang aku tak mau kasih. Dia pernah bagi tadi tapi jangan berasa kau. Kenapa sekarang? Siapa? Sampah sekarang. Siapa sampah sekarang? Saya dah cuba. Kenapa awak perlu lari, Daim? Kalau awak nak lari pun, ke mana awak nak pergi? Betul lah. Saya pun bukannya Daisy. Kalau polis tangkap, dia hantar balik ke sekolah tu. Tapi awak masih nak lari lagi kan? Saya tak boleh duduk dekat sekolah tu. Saya dah cuba. Daripada awak lari, apa kata awak cuba ubah kehidupan awak dekat sekolah tu? Ubah apa cikgu? Ubah diri awak. Ubah diri awak supaya tak boleh ada orang tindas awak, tak boleh ada orang nak lawan cakap awak. Macam mana? Cikgu nak jadi bodyguard saya? Cikgu nak ajar saya silat, tomoy, kungfu? Awak tahu tak apa senjata yang paling kuat dalam badan manusia? Akal. Akal kalau diasah dengan betul, boleh jadi perisai, boleh jadi senjata. Saya ingat saya seorang je gila. Cikgu lagi gila. Cikgu dah bagi awak pilihan, cikgu cuba tolong awak. Jadi yang nak buat pilihan tu, diri awak sendiri. Betul cikgu boleh ajar saya?